Enam Jelaka. Enam Jelaka, ku ingat itu filem macam filem P.Ramlee, iaitu Enam Jahanam. Tapi berbeza, rupanya itu filem tentang penjajah pertama, iaitu Belanda. Padahal yang pertama kan Bertugis, bukan ke Bertugis atau Siam. Ku pun tak tahu, akankah itu Portugis atau Belanda, yang manakah. Okey, sambung sembang tentang Enam Jelaka. Enam Jelaka. Mula ku fikir karakter utamanya Enam Jelaka, rupanya bukan. Rupanya dia tentang pendekar telinga pembungkus. Ya, ku ingat dia habis saja, rupanya ada macam ini. Balik saja pergi rumah itu lawan Pontianak. Ku ingat ini filem serius, rupanya filem komedi Enam Jelaka. Nama-nama dia pelik-pelik, nama makanan, nama naga, nama badak air. Untung mereka ambil pelakon masih baru. Ku agak suka juga filem ini walaupun tidak laku. Enam Jelaka, sayang sekali ini tak laku. Malang boleh buat sequel tapi tidak laku. Boleh jadikan komik, tapi ku tidak tahu adakah ada orang mau jadikan komik. Enam Jelaka, Enam Jelaka. Oh, Enam Jelaka. Enam Jelaka tak jelas. 6 orang jadi penjajah, jaga kampung, tak tahulah kampung apa. Ku ingat ini tentang apa, rupanya tentang emas. Penjajah ke apakah dia? Enam Jelaka, filem komedi tak jelas.